Nama dia water pump. Nampak elok. Tapi sebenarnya dia sudah rosak. Tai coolant yang melepek dekat sini kan, tengok ni. Dia menghasilkan biji-biji tai yang begitu di sini. Bilah puli dia ni memang cantik. Tapi dia bocor. Mileage baru 89,000. Kau tengok water pump dah kong. 100k mileage, 200k mileage baru nak tukar water pump. Ni aku dah buktikan dekat korang 89k dah rosak water pump ni. Tapi ni aku bagi tahu ajalah. Pulang kat korang nak tukar ataupun tak. Nak tunggu sampai enjin tu overheat baru tukar water pump pun aku tak ada masalah. Sistem penyejukan enjin kereta ni pakai coolant tau. Pakai coolant pun bertaik. Kau bayangkan kalau kau tak buat flushing, tak cuci dalam sistem penyejukan kau, tak tukar coolant yang baru, apa jadi dekat dalam radiator, apa jadi dekat dalam thermostat. Apa khabar lah enjinnya lepas ni kalau kau abaikan semua tu. Water pump ni kalau baru nak rosak, dia tak ada tunjuk apa-apa simptom pun. Aircon pun okey, temperature pun tak naik. Tapi lepas kita buat full checking, ini yang kita jumpa. Kalau kita tengok betul-betul dekat bahagian water pump ni, ada kesan coolant dah bocor situ. Dekat bahagian sini nampak tu. Ada tai-tai coolant putih-putih tu kan. Ini menunjukkan yang water pump tu dah rosak. Lagi satu tanda kerosakan water pump, dia bunyi bising. Macam bunyi berdengung, bergesel tu wow. Jadi dekat dalam ni dah rosak Dia gontak, tu yang bising. Tengok mileage sekarang ni, dah 100,000 ke belum? Kalau dah terlebih tu, cepat-cepat pergi cek water pump, buat flushing coolant. Rawat awal sebelum parah, menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Detail ada kat bio, tekan je untuk kita cek water pump tu. Assalamualaikum.